Assalamualaikum tuan-puan, kembali lagi ke channel YouTube saya. Hari ini saya nak explain kat tuan-puan cara lengkap untuk daftar e-commerce Public Gold. Bagi tuan-puan yang belum tahu e-commerce Public Gold adalah pengumpulan grade emas yang mudah, murah dan patuh syariat. Tuan-puan boleh beli emas serendah harga RM100. Bila dah cukup grade emas, tuan-puan boleh keluarkan emas fizikal seperti ini. Ini untuk dinar emas dan ini pula gold bar. Bagi tuan-puan yang dah tahu e-commerce Public Gold, macam mana tuan-puan nak daftar, tuan-puan boleh klik link dekat bawah ni, dekat description saya. Untuk tuan-puan yang 18 tahunan ke atas, tuan-puan pilihlah link yang 18 tahunan ke atas. Bagi ibu bapa yang nak daftarkan anak-anak yang bawah daripada 18 tahunan ke bawah, tuan-puan boleh pilih link 18 tahunan ke bawah. Untuk pendaftaran e-commerce Public Gold, tuan-puan perlukan 4 detail. Yang pertama, tuan-puan perlu isi nama penuh seperti macam dalam IC. Yang kedua, tuan-puan perlukan nombor IC. Sekiranya tuan-puan bukan warga negara, tuan-puan boleh isi nombor pasport. Yang ketiga, tuan-puan perlu isi email. Dan yang terakhir, tuan-puan perlu letakkan nombor telefon. Untuk pemilihan branch, tuan-puan boleh pilih branch yang berdekatan dengan tuan-puan. Kalau tiada branch yang berdekatan dengan tuan-puan, pilih saja mana-mana branch sebab urusan jual beli Public Gold semuanya di atas talian. Selesai tuan-puan daftar e-commerce Public Gold, tuan-puan boleh download apps seperti ini. Untuk login tuan-puan, di username tuan-puan masukkan nombor IC dan password pun tuan-puan masuk nombor IC. Ini adalah untuk temporary account sahaja tuan-puan. Kemudian tuan-puan boleh login. Paparan ini akan keluar dan tuan-puan boleh dah buat pembelian emas di akaun emas public. Cara untuk tuan-puan buat pembelian emas di akaun emas Public Gold, tuan-puan klik pada bahagian top up. Kemudian untuk payment method, tuan-puan pilihlah FPX seperti ini untuk memudahkan tuan-puan. Kemudian pada purchasing amount, tuan-puan masukkan bajet tuan-puan. Sekiranya tuan-puan ada bajet RM10,000, masukkan RM10,000. Kalau bajet tuan-puan RM5,000, masukkan RM5,000. Okey, tetapi minimum pembelian adalah RM100. Sekiranya tuan-puan dah masukkan bajet tuan-puan, tuan-puan perlu klik pada kotak putih I agree itu. Kemudian tuan-puan boleh place order. Kemudian tuan-puan akan dibawa kepada payment gateway. Tuan-puan boleh select bank mana yang tuan-puan guna untuk tuan-puan buat pembayaran emas tersebut. Selesai tuan-puan buat pembelian emas yang pertama, tuan-puan akan diminta untuk update password yang baru. Untuk current password, tuan-puan masukkan nombor IC yang lama. Dan untuk password yang baru, tuan-puan boleh bina password yang baru. Untuk bina password yang baru, tuan-puan perlukan 1 huruf besar, 1 numbers, 1 simbol dan 8 patah perkataan. Bila tuan-puan dah selesai buat password baru, maka selesailah pembelian emas tuan-puan. Dan di atasnya akan tertera PG code dan itu adalah ID ataupun user kekal untuk tuan-puan. Untuk login semula, tuan-puan perlu gunakan ID tersebut dan password yang baru yang tuan-puan baru buat. Bagi tuan-puan yang dah mula menabung emas dengan Public Gold di bawah bimbingan saya ucapkan tahniah. Dan untuk step yang seterusnya, saya akan invite tuan-puan join di bawah grup bimbingan saya. Di dalam grup tersebut, sehari saya akan berkongsi satu ilmu ataupun ambil update terkini tentang Public Gold. Seterusnya, saya akan bagi e-book yang bernilai RM199 secara percuma jika tuan-puan duduk di bawah bimbingan saya. Tuan-puan boleh share video ni kepada ahli kenalan ataupun rakan-rakan tuan-puan yang mencari platform untuk simpanan emas dengan Public Gold. Boleh subscribe kalau tuan-puan setuju. Jemput like dan komen bagi yang dah mula menabung emas dengan Public. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.